Nak kongsikan makanan yang baik untuk kita punya buah pinggang. Ramai orang risau pasal buah pinggang tetapi tidak tahu makanan apa sebenarnya membantu kurangkan beban pada buah pinggang. Hari ini saya kongsikan 7 makanan yang kidney friendly ya. Yang kita punya buah pinggang banyak suka punya. Pertama adalah apple. Apple rendahkan kita punya potasium dan tinggikan fiber. Ia membantukan kawal kita punya gula, kawal kolesterol dan kurang radang dalam badan. Semua ini penting untuk jaga kita punya buah pinggang. Yang kedua adalah kubis atau kita panggil cabbage ya. Kubis antara sayur terbaik untuk pesakit buah pinggang. Rendah potasium, kaya vitamin dan antioksida. Sesuai dimasak sup atau goreng dengan bawang putih sahaja. Okey, yang ketiga adalah bawang putih. Bawang putih bantu kurangkan radang dan elak makanan jadi terlalu masin. Bagus kalau nak kurangkan garam dalam masakan, penting untuk kurangkan beban buah pinggang. Yang keempat adalah anggur merah. Anggur merah penuh antioksida. Ia membantukan kesihatan salur darah dan kurangkan keradangan. Yang dua-dua sangat membantu kita punya kesihatan untuk kita punya buah pinggang. Kelima, kubis bunga. Kita panggil cauliflowers. Kubis bunga boleh ganti nasi atau mashed potato. Dia akan rendahkan potasium, rendah sodium, banyak diet pesakit buah pinggang guna kubis bunga sebagai pilihan selamat. Okey, yang keenam adalah ikan berlemak. Salmon, sardin ikut kuantiti. Omega 3 dalam ikan bantu kurangkan radang dan stabil tekanan darah. Tapi kena ambil sederhana sebab protein terlalu banyak pun tak bagus untuk buah pinggang yang lemah. Okey, yang ketujuh adalah telur putih. Kalau doktor suruh kawal protein, telur putih adalah sumber protein paling clear sebab rendahkan kita punya phosphorus dan berbanding daging dan ayam. Okey, so tips-tips ini memang untuk jaga kita punya buah pinggang. So untuk orang yang pesakit buah pinggang, cuma kurangkan makanan masin, makanan proses, minuman manis, elakkan herbal yang tak diketahui kandungan, minum air ikut nasihat doktor, bukan minum banyak-banyak. Kalau anda ada kencing berbuih, bengkak kaki atau cepat letih, ini mungkin tanda awal buah pinggang bermasalah. Jaga makan, buat ujian dan jangan tunggu teruk. Yang you orang suka Kak Shana punya video, tolong like, share and follow me dan share dengan kawan-kawan atau keluarga family yang memang ada masalah buah pinggang. Terima kasih, kita jumpa lagi.